Assalamualaikum, nama saya Aisyah Safia binti Muhammad Khairi, memegang nombor matrik D2023110872. Hai, nama saya Alisa Najib binti Faizal, memegang kad matrik D2023110872. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Syada dan saya akan membentangkan poster kajian kami, iaitu poster pendokumentasian seni bina rumah tradisional Minangkabau di muzium dalam konteks warisan dan budaya sebagai elemen kelestarian. Dalam poster kami terdapat pengenalan, objektif, latar belakang kajian, dapatan kajian, tujuan, permasalahan kajian dan metodologi. Seterusnya, pengenalan warisan seni bina tradisional kami ini mencerminkan identiti sejarah dan nilai budaya sesuatu masyarakat. Rumah tradisional Minangkabau terkenal dengan reka bentuk, bumbung bergonjong, struktur bertiang, penggunaan bahan tempatan serta ukiran yang syarat dengan nilai simbolik dan falsafah adat. Seterusnya, dalam latar belakang kajian kami ialah seni bina rumah tradisional Minangkabau merupakan warisan budaya yang mencerminkan identiti, adat dan falsafah masyarakat Minangkabau. Keunikannya dapat dilihat melalui bumbung bergonjong, penggunaan bahan tempatan dan reka bentuk yang melambangkan nilai budaya. Seterusnya, tujuan kajian kami adalah untuk mendokumentasikan seni bina rumah tradisional Minangkabau di muzium sebagai warisan budaya dengan memberi penekanan terhadap aspek kelestarian. Selain itu, kajian ini menilai kepentingan pendokumentasian sebagai usaha pemeliharaan warisan serta memahami peranan muzium dalam merekod, memelihara dan menginterpretasikan seni bina tradisional. Dalam permasalahan kajian ini juga, aras pemodenan menyebabkan seni bina rumah tradisional Minangkabau semakin terpinggir dan berisiko hilang. Pendokumentasian seni bina ini masih tidak sistematik dan kurang menyeluruh di seluruh masyarakat. Dan pada anak muda juga, sekarang kekurangan pendedahan kepada anak muda tentang rumah tradisional seperti rumah Minangkabau. Seterusnya, objektif. Objektif kami ialah mengenal pasti elemen estetika visual, motif ukiran dan falsafah struktur seni bina rumah tradisional Minangkabau di muzium sebagai tujuan pemeliharaan warisan. Seterusnya, menghasilkan video kreatif, pendokumentari dan buklet bermaklumat sebagai medium pendokumentasian dan lestari di muzium. Dapatan kajian ini kami antara ini: elemen-elemen seni bina dan rekod bentuk rumah Minangkabau yang terdapat dari segi bunga matahari, dari segi ukiran-ukiran yang seperti pucuk bunga, daun-daun. Rumah Minangkabau ini bermotifkan kepada flora yang terdapat daripada tiang-tiang rumah, seperti dari luar rumah. Luar rumah pun dah ada dia punya elemen-elemen, dan begitu juga dalam rumah. Dan terdapat dan rumah Minangkabau saja, bukan sahaja rumah seni bina itu terdapat ukiran, malah dari segi perabot seperti perabot katil seperti untuk yang dekat dalam muzium tu, kami terdapat beberapa maklumat seperti katil yang dijadikan untuk orang yang berpasangan. Mereka ukir dengan sangat cantik. Dia berunsurkan flora. Seterusnya, metodologi kajian kami yang kami gunakan ni dalam ini reka bentuk kajian kualitatif menggunakan pendekatan kajian kes, iaitu di lokasi muzium yang mempamerkan rumah tradisional Minangkabau. Kaedah pengumpulan data kami dari segi temu bual, pemerhatian, analisis dokumen dan rakaman video. Itu sahaja daripada saya untuk poster kajian kami. Terima kasih. Saya Vanessa Anak Cermin dengan nombor matrik D202311087223. Secara keseluruhannya, objektif kajian telah berjaya dicapai melalui pengumpulan data dan penghasilan bahan dokumentasi yang telah kami rancang. Kajian ini berjaya mengenal pasti elemen estetika visual, motif ukiran dan falsafah seni bina rumah tradisional Minangkabau.
sebagai warisan yang bernilai. Selain itu, video dokumentasi dan buklet juga berjaya dihasilkan menjadi medium pendokumentasian dan penyampaian maklumat yang berkesan.